malam tu dia macam ni. Kat sini one lump. Bila pagi dia sudah grow. Within one night? Yes. Ni kanser. Tak ada sign apa-apa before that? Tak ada. Dia cuma berdenyut, dia datang pergi. Aku ingat kan macam biasa-biasalah. Dulu kan kita masih pernah masih benda ni kadang ni berdenyut, tapi tak ada apa. Tapi bila ni alih-alih malam one lump, pagi sudah besar macam ni. Lepas tu pagi dah besar macam ni, kejap lagi dia grow. Dia dah tegang kan. Ni urat saraf dah keluar blue black. Aku macam ni, the whole thing blue black color. Syamin dah takut, Ben dah takut. Lepas tu orang cakap, pergi ini lah, pergi hospital lah. Dia cakap, kau gila ke? Aku cakap, aku ni konsultan tau. Aku cakap, orang sakit ada masalah, aku yang ni. Sekarang aku sakit, aku pergi ni. Aku cakap, logik ni kat mana? Saya cakap, sabar, office pun belum buka. Aku cakap, wait, later office for life buka, aku pergi beli barang yang aku perlu. I know inilah. So aku beli, aku makan di Advance Plus, Cardio, Riovida. Berapa dia punya dos? 5, Cardio I think 3. Okay, and then Riovida half cup. One day, 3 times. Minimum 3 times. Okay, so yang first day tu aku 4 kali. Every 4 hours aku ni makan. Okay, bila aku makan tu baca doa kita, Al-Fatihah, orang bilang kalimah syahadah, selawat, Al-Fatihah, 3 Qul-Ayatul Kursi. Semualah Allah yang membuka. Lepas aku dah baca tu semua, aku doa, ya Allah tolonglah berikan kesembuhan, ask for the mercy. Itu dari hati kita sendirilah, whatever you want to say. Lepas aku dah baca doa, penghujungnya penutup dia dengan selawat juga. So lepas tu aku pun macam pelan-pelan, bila dah boleh pegang kan, aku selawat-selawat. Kita banyak berzikir, solat tahajud. So all this you combine lah. Alhamdulillah 2 minggu. 2 minggu jadi apa? Clear balik normal. Susut dia punya tumor just dia just hilang. slowly kan. Bila kau the day one bila kita makan kan, ada kurang. So you tak pergi check up terus? Tak. Sebab kalau check up ke apa, memang confirm doktor suruh pergi macam-macam ni, lah. potong lah. Sebab di sana urat saraf dia dah timbul lah. Boleh Google, sama. Aku dah Google stage 4 punya cancer. So dia punya breast yang ini, lepas tu urat dia semua keluar. And then already sakit tak masa tu? Ui, tak boleh langgar. Langgar sikit je sakit. Tak boleh sentuh lah. Tak boleh. Bukan ni, jangan cakap sentuh, you just go close gitu je. So basically you said within 2 weeks, Alhamdulillah, within 2 weeks clear. I beli dekat Malaysia kan, produk dia. Singapore dollar I think about 2,000 plus lah. Masya Allah. It's really worth the need. Because when I get to know I have so this lebih problem, kurang RM6,000 lah. RM6,000 you spend in that 2 weeks. Because ni kan, lepas tu the fear waktu ni kan, dalam kepala ni susah hati. Cakap kalau aku dah usaha tak menjadi juga, macam mana nak kena potong. So I already a lot lah in my mind. Tapi negatif tu I change into positive. I minta doa, ya Allah. Okay, Alhamdulillah. Thank you Puan Aisyah kerana perkongsian. Actually kita dah kenal lama. Really. Tapi first time I heard that you yourself had breast cancer. First time I never knew that. Because actually my husband suruh ambil Ben suruh ambil foto ni. Aku cakap tak boleh, ni aurat. Yalah. Dia bilang untuk test ni, masih no need. Dekat Google tu ada. Okay. Alright. Okay, thanks for sharing.